Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam RPJM Penajuk Pendidikan Guru Taraf Dunia. Pada hari ini, saya James Alan Yusuf bersama ahli kumpulan saya iaitu Adif dan Afan akan menerangkan tentang dasar pelaksanaan kurikulum. Sebelum itu, saya ingin memberikan setinggi-tinggi penghargaan dan berterima kasih kepada yang dihormati Puan Pak Maharati iaitu selaku pensyarah khusus kurikulum dan kesihatan diri di kelas saya iaitu kelas E6 kerana telah memberi peluang kepada saya dan adik kumpulan saya untuk membentangkan tajuk ataupun tugasan pentadbiran berterusan ini. Melalui pembentangan ini, saya akan menguraikan secara mendalam tentang cara-cara dasar pelaksanaan tersebut dilakukan dan konsep-konsep dalam dasar pelaksanaan tersebut. Okey, sekarang kita masuk ke dalam dasar pelaksanaan kurikulum, di mana pertama kali saya akan menerangkan tentang pengenalan. Okey, seperti yang kita tahu, kurikulum mengikuti aktiviti luar bilik darjah. Di mana luar bilik darjah ini kita tahulah yang kita melakukan satu aktiviti secara fizikal di luar bilik kelas kita, iaitu seperti aktiviti kelab, aktiviti persatuan, sukan dan unit beruniform. Aktiviti ini pula bertujuan untuk membantu muridlah daripada segi perkembangan sasiah, kepimpinan dan malahan kemahiran bersosial murid juga. Di mana kemahiran bersosial ini seperti kita tahulah untuk murid tersebut bergaul dengan orang lain ataupun bergaul dengan masyarakat sekeliling. Secara keseluruhan, kurikulum berfungsi sebagai pelengkap pada murid-murid pelengkap kepada kurikulum murid-murid, iaitu seperti yang kita tahu, kurikulum pula merupakan akademik, iaitu keputusan murid tersebut dalam pentadbiran di sekolah seperti ujian dan lain-lain, di mana ini dilakukan untuk melahirkan murid yang seimbang dan berpotensi. Okey, daripada slide ini kita dapat tahu bahawa dasar pelaksanaan ini, kurikulum ini dilakukan untuk mengimbangkan akademik murid tersebut di sekolah supaya murid tersebut menjadi lebih berkemahiran dan berpemikiran tinggi dan berpotensi untuk peluang-peluang yang akan datang. Okey, yang kita akan masukkan pada dasar utama dalam kurikulum, di mana saya akan menerangkan tentang dasar yang nombor 1. Okey, mengikut tajuk di atas, kegiatan kurikulum sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Dasar pertama menegaskan bahawa kegiatan kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Seperti yang saya nyatakan tadi, di mana kurikulum ini merupakan aktiviti akademik yang dilakukan di dalam bilik darjah. Okey, dasar pertama ini diiktiraf sebagai komponen penting dalam pendidikan murid secara holistik. Okey, dekat ayat ini juga kita dapat tahu di mana dasar pelaksanaan ini merupakan satu yang penting dan harus dijalankan di setiap sekolah, di mana dasar ini juga di bawah falsafah pendidikan kebangsaan bagi mengembangkan potensi murid, seperti yang saya nyatakan dalam perkenalan tadi, di mana murid-murid akan dilatih supaya mereka mempunyai potensi dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan daripada ini kita dapat tahulah yang dasar pelaksanaan ini dia merupakan sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap guru ataupun setiap sekolah di serata Malaysia untuk membentuk murid tersebut supaya mereka dapat berfikir secara luas, mereka dapat bersaing dengan pelbagai masyarakat ketika masa akan datang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang dasar utama yang kedua pula, iaitu penyataan murid adalah wajib. Okey, dekat sini kita nampaklah kalau aktiviti kurikulum ini wajib, penyertaan juga wajib, dan penyertaan tersebut adalah disertai oleh murid di sekolah tersebut tanpa mengira umur ataupun tingkatan tahun kelas murid tersebut. Kalau dekat sekolah rendah kita guna tahun 1 hingga tahun 6. Kalau dekat sekolah menengah pula kita menggunakan tingkatan 1 hingga tingkatan 5 hingga 6. Okey.
Dekat sini, dasar kedua menekankan bahawa setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti. Tapi kalau sebaiknya menyertai 2 lah kalau nak nampak aktif di sekolah. Dan daripada setiap kategori, iaitu kelab, persatuan, sukan dan permainan, dan yang terakhir sekali unit uniform. Macam saya selalulah menyertai aktiviti unit uniform, dan saya juga terlibat secara aktif di mana saya pernah menjadi pengerusi untuk unit uniform ni, untuk PBSM. Okey, penyertaan ini juga akan dinilai dalam sistem seperti yang kita tahu di sekolah rendah PAJSK, di mana ini sistem untuk menerangkan tentang core curriculum kita, iaitu pertasian aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Dekat sini kita nampak PAJSK ni penting dan harus diambil berat oleh murid di sekolah, seperti yang dinyatakan di dalam Falsafah Pendidikan Malaysia. Dan juga PAJSK ni merupakan satu markah yang harus diambil oleh pelajar lah. Dan markah ini boleh diperoleh oleh pelajar daripada aktiviti yang mereka sertai. Sebab tu yang saya katakan tadi, penyertaan murid adalah wajib supaya mereka dapat mendapat markah yang tinggi dalam sistem PAJSK mereka. Dan sistem PAJSK ini juga dapat menyebabkan mereka boleh memohon sekolah yang baik lah. Seperti kalau contoh murid tersebut aktif dalam sukan, dan murid tersebut banyak menyertai aktiviti bersukan dan memperoleh banyak-banyak sijil, murid tersebut dapatlah dia menyertai sekolah sukan, dan murid tersebut akan lebih diberi peluang lah. Sebab kita tahu setiap sekolah yang berkualiti akan mengambil pelajar yang berkualiti, dan daripada inilah sekolah rendah ini akan mementingkan aktiviti core curriculum dan kurikulum di sekolah. Dan daripada ini juga kita dapat tahu bahawa murid-murid di sekolah haruslah mengambil inisiatif untuk menyertai aktiviti di setiap kelab ataupun sukan, persatuan dan unit uniform dan lain-lain lah daripada segi kurikulum. Kat sinilah kita boleh nampak lah, supaya dapat murid tersebut mereka boleh masuk dalam sekolah yang mereka minati, supaya mereka dapat menyelah pada masa akan datang, dan mungkin juga mereka dapat menyumbang kepada tidak mengira daripada negeri ataupun mahupun negara. Yang pentingnya mereka dapat menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan dalam negara. Okey, kemungkinan itu saja daripada saya, dan saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya, iaitu dasar utama ketiga kepada sahabat saya, iaitu saudara Adif. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Pula pada dasar ketiga, iaitu penyertaan guru. Penyertaan guru adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, sebab kalau kita tahu di Institut Pendidikan Guru kita telah melatih semua guru-guru kita untuk macam mana jadi jurulatih. Okey, jadinya dengan adanya penyertaan daripada guru-guru ini membuatkan ia boleh membantu sedikit demi sedikit, dan juga memberi pengajaran ataupun pelajaran yang baru untuk kita punya anak-anak, supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang terbaik daripada latihan guru-guru. Jadi saya kira ini merupakan adalah satu cara yang terbaik lah. Dengan adanya penyertaan guru, kita dapat melakukan perkara ini. Saya akan menerangkan mengenai dasar utama keempat, lanjutan daripada proses PDP. Okey, dasar keempat menjelaskan bahawa aktiviti kurikulum merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Ia membantu merangsang pembelajaran aktif dan memberi pengalaman sebenar kepada murid. Selain itu, ia meningkatkan aplikasi ilmu, nilai murni dan kemahiran insaniah, serta menggalakkan pembelajaran berasaskan projek dan kerjasama kepimpinan.